Tolong. Ha? Saya nak memperhatikan jawapan ni. Kita orang jawab A, yang ni jawab C. Yang jawapan dari korang ialah B, memberi nasihat, betul? Okey. Saya ada pernah kawan saya, iaitu orang sekeliling kita, pernah berlaku dia memberi nasihat. Lepas tu ada yang perempuan ni, isteri dia lah. Dia cakap, "Ayu, apa pasal nak backup dia sangat?" Dia kata dia betul tu. Ya. So sebab tu saya tak setuju dengan jawapan B tu. Sebab kami lebih berpengalaman. Betul. Kami lebih memilih A. Betul. Sokong. Korang jangan cakap tak logik. Kalau kita orang bagi nasihat, kenapa kau nak backup dia sangat? Betul. Siapa isteri you? Dia kan? Tolong Tolong. Bagi jawapan. Sini. Kalau pihak juri nak bagi jawapan, bagilah yang kena dengan dorang. Janganlah yang logik, faham tak? Kalau korang confirm B, A, confirm A. Macam kita orang kat depan ni nasihat. Yakin tanya orang tengah tu. Yakin. Yakin dah nasihat. Ni kita orang daripada suara kita orang tak tahu yang isteri lain. Tapi kita orang perlukan nasihat. Oh, Nur. Astaga. Muhammad Syafiq Muhammad Nur. Kau boleh tanya laki aku. Dekat kereta kan, dalam perjalanan, nak makan mana ni? Terus balik sekejap masak. Menipu sangat ni jawapan. Allah. Masalah saya, bapa pula masuk rumahnya. Bunyi. Tapi terima kasih special tak ada. Bunyi dalam bunyi. Allah. Kau yang special lah. Tengok pada situation lah. Ni kau lah ni tak letak soalan dekat rumah ke? Daripada persetujuan kita orang. Okey lah. Baru keluar rumah lagi makan. Nak orang tak tahu. Aku Bapa boleh dekat sini.